Hi Salam, here's the call for the healers who give their all. Through the questions, the fears, the fight, they bring the morning after the night. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton Hai Salam Podcast pada hari ini. So hari ini Hai Salam Podcast membawa seorang tetamu istimewa yang di mana juga doktor pakar bedah untuk Salam Senawang. So hari ini kita bersama dengan Datuk Dr. Azlan, pakar bedah untuk Salam Senawang. Terima kasih. Okay, Datuk. Apa khabar Datuk? Baik Okay, sihat Datuk. walafiat. Okey, hari ini kita ingin membincangkan sedikit tentang ataupun isu yang dihadapi oleh seorang lelaki Datuk berkenaan dengan kanser prostat. Okey, boleh Datuk terangkan apa itu kanser prostat dan apakah dia punya tanda-tanda bagi kanser prostat itu, Datuk? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya ke Hai Salam Podcast hari ini. Jadi berkenaan dengan kanser prostat, seperti yang telah sedia maklum, kelenjar prostat ni hanya ada pada lelaki. Jadi tak perlulah kita risau pada kaum wanita, dia tidak berlaku pada kaum wanita. Prostat ni terletak pada pangkal pundi kencing. Jadi saluran air kencing yang datang daripada pundi kencing akan dikelilingi oleh kelenjar prostat sebelum dia keluar melalui kita punya zakar lah. Jadi kanser prostat ni adalah kanser yang berlaku pada kelenjar prostat. Jadi kanser ini hanya berlaku pada lelaki seperti saya sudah maklum, dan ianya terjadi hasil daripada mutasi sel-sel prostat. Jadi hanya dengan mutasi sel-sel prostat ni sajalah kanser ini akan berlaku. Satu perkara mengenai kanser prostat ni ialah satu kanser yang tumbuh dengan perlahan, bukannya laju. Dia datang perlahan dan dia memberikan simptom-simptom yang tersendiri. Contohnya adalah susah nak terkencing, ataupun saluran ataupun aliran air kencing tu perlahan, dan kadang-kala ada darah dalam saluran air kencing. Ini adalah tanda-tanda awal kelenjar prostat, kanser prostat. Jadi untuk maklumat maklumat semua, kanser prostat ni berlaku maksimum ataupun pada umur 70 tahun. Tapi ia boleh berlaku pada umur 50 tahun ke atas, dan dua risiko utama dia adalah umur 70 tahun ataupun umur yang lanjut, dan yang keduanya adalah history ataupun sejarah kanser prostat dalam kaum keluarga. Jadi lain-lain kanser tak berkaitan dengan kanser prostat ni tak ada. Cuma mereka yang ada kanser prostat atau keluarga yang ada kanser prostat ada risiko yang tinggi mendapat kanser prostat. Keturunan pun boleh jadi faktor. Ya, faktor utama. Dua faktor utama yang paling kita yang menjadi fakta adalah umur dan keluarga. Okey Datuk. Umur Datuk maksudkan tu kan 50 tahun secara saja boleh dapat kanser prostat. Yes. Okey, untuk yang umur bawah 50 tahun Datuk ya. Adakah berisiko juga untuk dapat kanser prostat Datuk? Jarang sekali. Boleh dapat tapi jarang sekali. Faktor umur seperti yang sedia maklum, semua kanser 40 tahun ke atas ada possibility dapat kanser di mana-mana bahagian lah. Tapi kanser prostat selalunya berlaku pada umur 50 ke atas, dan maksimumnya dalam umur 70 tahun. Okey Datuk. Okey, kita akan discuss ni sebentar lagi Datuk. Sebentar lagi. Okey. Sekarang ni kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Kita rolling out sentuh. Kita kembali kepada Hai Salam Podcast. Okey Datuk, kita sambung semula Datuk Ya. Okey, berdasarkan pengalaman Datuk sendiri sebagai doktor pakar bedah, adakah right machine ni
ramai yang terkena kanser prostat ni, Datuk? Okey. Kanser prostat adalah kanser yang ketiga paling sering berlaku di kalangan lelaki. Ketiga tu? Yes. Sebelum tahun 19 ataupun 2017, setiap 7.7 per 100,000 orang lelaki boleh dapat kanser prostat. Dan sekarang ini ia telah meningkat ke 9.3 tiap-tiap 100,000 lelaki yang boleh dapat kanser prostat. Jadi kalau nak dikatakan secara simple atau secara senang, 1 dalam 83 lelaki akan mengalami kanser prostat. Jadi boleh dikatakan kanser prostat ni agak common di Malaysia. Dan satu lagi perkara yang saya ingin maklumkan, 70% pesakit yang mengalami kanser prostat dikesan mempunyai kanser prostat pada peringkat akhir ataupun bukan pada peringkat awal. Mereka dikesan mempunyai kanser prostat masa di peringkat akhir. Jadi untuk itu rawatan kanser prostat itu adalah lebih sukar. Okey, baik Datuk. Okey, sebabkan kanser prostat ni makin lama makin tinggi kita punya majoriti kat Malaysia kan, kan? Okey, apakah saringan ataupun tindakan awal yang boleh Datuk sarankan kepada Malaysia? Okey. So, untuk mengesan kanser prostat dengan lebih awal, jadi kita tidak perlu tunggu pada simptoms. Simptom yang saya katakan tadi ialah satu, susah terkencing, kencing tersekat-sekat, mungkin sakit masa terkencing, ada darah dalam kencing dan sebagainya. Tapi sebagai rakyat Malaysia ni, kita sepatutnya menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Dan untuk mengesan ketumbuhan dalam prostat ni, kelenjar kanser prostat ni, yang peliknya kanser prostat ni tak nampak. Kita tak nampak dia. Lainlah kalau penyakit lain ada, katakan testis boleh nampak ada bengkak kat testis, thyroid ada bengkak kat thyroid. Tapi kanser prostat ni tak nampak. Untuk merasa, boleh nampak, dia boleh rasa, tapi nak rasa kanser prostat ni memerlukan pemeriksaan rectal digital. So doktor akan memeriksa rektum dan akan melaluinya merasa kelenjar prostat dan tengok jika ada nodul ataupun ketumbuhan dalam kanser prostat. Itu satu cara untuk mengesan kanser prostat awal. Lagi satu cara ialah dengan menggunakan ujian darah PSA, Prostatic Specific Antigen. Dengan ujian darah ini, kanser prostat tu ataupun jika level PSA ini tinggi, ini cenderung untuk mengatakan bahawa pesakit ini ataupun lelaki ini mempunyai kanser kelenjar prostat. Level PSA ini berubah daripada umur awal ataupun muda dengan tua, tapi ada statistik dia. Dan jika level ni tinggi daripada 5, kemungkinan pesakit tersebut mempunyai kanser prostat. Okey Datuk. Okey, adakah disebabkan faktor makanan juga boleh mempengaruhi kanser prostat, Datuk? Itu satu perkara yang interesting, sebab tak ada satu pun faktor-faktor makanan yang boleh mempengaruhi ataupun menjurus kepada kanser prostat. Cuma satu saja yang mereka masih lagi belum dapat putuskan dengan tepat ialah mereka yang merokok untuk jangka masa yang lama mempunyai insiden yang lebih tinggi dalam kanser prostat. Jadi merokok adalah satu risiko lah untuk kanser prostat. Risiko yang paling tinggi, Datuk? Yes, risiko paling tinggi. Okay. Tak apa, Datuk. Kita discuss lebih lanjut selepas ni, Datuk. Kita rehat dulu sebentar. Kita kembali selepas ini, kita relax dulu, Okey. Okey, Datuk. Datuk ada cakap tadi ujian PSA. Ya. Adakah
Hospital Salam Senawang pun ada melakukan ujian tu juga? Yes, kita ada menawarkan pemeriksaan PSA secara khusus, tetapi selalunya bila kita membuat pemeriksaan kesihatan berkala, medical check-up lah orang kata, ujian PSA ni ada disertakan bersama untuk mengesan kanser prostat. Inilah satu perkara yang amat perlu supaya kita dapat mengesan penyakit ini dengan lebih awal, dan dengan pengesanan awal, rawatan yang sewajarnya dapat kita bagi pada pesakit. Adakah rawatan yang terbaik untuk kanser prostat ni, Datuk? Okey, rawatan kanser prostat ni selalunya dianjurkan oleh seorang pakar urologis. Jadi rawatan dia merupakan kombinasi antara beberapa rawatan. Satu rawatan utama ialah pembedahan. Kalau kita ada ketumbuhan pada kelenjar prostat tu, kita kena keluarkanlah ketumbuhan tu. Jadi pembedahan merupakan satu rawatan utama. Selepas pembedahan, kita terpaksa melakukan ataupun meneruskan rawatan sama ada dengan menggunakan radioterapi, kemoterapi, dan sekarang ni ada hormon terapi dan juga imunoterapi. Semua ini merupakan rawatan khusus, dan malangnya kita tak ada urologis di hospital ni, tapi kita berperanan untuk mengesan mereka yang ada kelenjar ataupun sakit yang ada kanser prostat ni lah dengan awal. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk mengesan dan jika perlu melakukan rawatan awal pada mereka yang mengandungi kelenjar prostat. Okey, Datuk. Kanser prostat ni adakah sama jenis macam kanser-kanser lain, dengan kanser hati yang boleh merebak ke bahagian-bahagian lain? Ya, kanser prostat ni boleh merebak. Dan mereka boleh merebak ke kawasan pelvis, dan yang paling sering dia merebak ialah ke tulang. Jadi sakit tulang pun merupakan salah satu daripada simptom kelenjar prostat. Tapi kalau dah ada sakit tulang tu, dia dah di peringkat akhir, di peringkat akhir kanser. Jadi kita tak nak sampai ke situlah. Kita nak kesan di awal dan rawat di awal. Okey, baik, Datuk. Kita sambung kepada segmen last nanti, Datuk. Yes. Tapi sebelum tu kita rehat sebentar. Okey. Kita kembali selepas ini. Pada pendapat Datuk sendiri, kenapa ramai lelaki di luar sana lah rasa malu untuk menjalankan saringan ujian prostat ni, Datuk? Saya rasa kita di Malaysia ni tidak mementingkan ujian saringan kesihatan. Kita jarang nak pergi buat pemeriksaan kesihatan. Sebenarnya pemeriksaan kesihatan berkala ni dijalankan semasa kita sihat. Kita jalankan setiap tahun ataupun sekali setiap 2 tahun masa muda, dan bila kita melangkah umur 40 tahun ke atas, kita kena melakukan pemeriksaan dengan lebih kerap lagi. Dan semasa pemeriksaan inilah selalunya PSA atau serum PSA ni akan diambil, darah akan diambil, dan kita boleh membuat pemeriksaan ataupun prostat ni lah, penilaian prostat. Untuk spesifik lelaki, kadang-kadang kita ni segan lah. Semua orang segan bila kita ada masalah terkencing, masalah susah nak kencing, ataupun bila terkencing tu tersekat-sekat, kita jarang nak tunjuk. Tak nak share lah. Tak nak share lah. Contohnya lah, tak nak share. Tapi bukan saja untuk kelenjar prostat, tapi untuk semua penyakit. Saya nasihatkanlah, apa jenis jua penyakit pun, kita sepatutnya pergi berjumpa dengan doktor. Tak perlu pakar dulu, pergi jumpa doktor biasa dulu dan tanyakan dia masalah yang kita hadapi. Dan ini mungkin tanda-tanda awal penyakit. Seperti wanita, kanser payudara pun mereka susah ataupun sukar untuk pergi ke doktor dan menanyakan masalah yang mereka ada. Saya rasa dalam segi kesihatan, janganlah segan. Kalau ada apa masalah, tanya, dan kita dapatkan nasihat daripada
doktor dan doktor sedia membantu. Baik Datuk. Okey Datuk. Bulan November adalah dikenali sebagai bulan kesedaran untuk lelaki, kanser prostat, dan dinamakan Movember. Okey, sebenarnya bulan kesedaran Datuk, apakah pandangan ataupun pesanan Datuk sendiri kepada lelaki-lelaki luar sana? Pesanan saya kepada lelaki itu banyak sajalah. Tapi dari segi kesihatan, kita bukan saja menumpu kepada rawatan awal pesakit, tapi sekarang ni kita sedang menuju kepada cara hidup sihat. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, merokok ni bukan saja boleh menyebabkan kanser payudara, tapi merupakan salah satu risiko kanser prostat. Jadi merokok ni sebenarnya banyak, kanser prostat, kanser usus besar, kanser paru-paru dan sebagainya. Jadi kita bolehlah mengamalkan cara hidup yang sihat, memakan makanan yang baik, tidak terlampau menggemukkan, dan bila kita gemuk, banyak masalah kesihatan akan timbul. Betul. Yes. Dan sekali-sekala pergilah Hospital Salam, boleh membantu, dan you all boleh datang sini untuk mendapatkan konsultasi, bukan semasa sakit saja, tapi masa sihat. Diorang kata sekarang ni well-being, masa you tengah sihat, untuk memastikan yang semua masalah anda ataupun anda ada di tahap yang sihat sentiasa. Itu saja pesanan saya. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Kepada luar sana, lelaki luar sana, kalau ingin menjalani ujian saringan untuk kanser prostat, boleh datang ke Hospital Salam Senawang, dan boleh jumpa sendiri. Selepas saringan tu boleh jumpa dengan Datuk Azlan. Yes. Okey. Dan Datuk sendiri akan sedia membantu Datuk. Tak ada masalah. Okay, semua doktor boleh, tapi ingat jalankan saringan kanser prostat. Baik Datuk. So saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada Datuk Azlan kerana sudi menjadi tetamu istimewa pada hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk. Ya. Okey, kita kembali dan kita tunggu episod seterusnya dalam Hai Podcast Salam. Bye. Terima kasih. Hai Salam.